Selamat datang di channel IJB Gaming. Hari kita akan main game Mobile Legend Bang Bang ataupun singkatannya adalah ML. Dan kita akan main map terbaru di arcade, itu adalah Shower Clash. Aku tak tahu aku sebut betul ke tak, aku pelat. Jadi ataupun ke basa-basi kita masuk main sebab aku jarang gila main mode ni. Tak tahu lah korang pernah main ke belum. Jadi jom kita main, let's go. Jangan lupa satu lah, apa tu? Jangan lupa like, comment dan share. Lupa subscribe untuk lonceng bawah. Terima kasih. Dah tekan. Tak ada bunyi ting pun. Okay, masuk ke game je. Jadi saya nama adalah Dirot. Nice. Dirot delicious. Percayalah dengan ucapanmu. Ku siapa kat sini suka pakai Dirot? Komen kat bawah. Kita gang. Sebab Dirot apa? Betul, dia hero terkuat di Mobile Legend. Nervous. Dah ambil kita tak bawa kita Mobile Legend kan. Dan hari kita akan main Mobile Legend. Dan saya pakai Dirot, tim saya ada Chow juga Tamus. Okay ni. Turnamen ni pening lah sebab ada pemilihan macam emblem tak apalah kan. Jadi saya pening nak pilih yang mana. Pening sendiri. Okay, kita baik Bismillahirrahmanirrahim. Korang subscribe biar aku tambah semangat guys ya. Tambah semangat guys ya. Subscribe. Free kau tekan lonceng di bawah. Okay, kita akan tengok tim musuh ada apa je. Okay. Yep, masih dalam bulan kita ada Air Busak, ada Yuzong, ada Kimi dan tim berikutnya ada Badang, ada Tamus, ada Layla, dan tim berikutnya ada Grengar, ada Alice, ada Argus. Tim berikutnya pula ada Bellman, ada Lucas, ada Fendrin dan tim berikutnya ada Tamus, ada Saber, ada Cyclone. Tim saya ada Digo dan juga Chow adalah Tamus. Ni apa kat tim saya ada rank Master ni? Alamak, dia tak sistem ke? Pernah lah tu Global Dirot lah gendong-gendong ni. Pada aku top tepat je kot. Okay, jom. Sekarang kita dah masuk ke game lah. Okay. Kita pilih item, kita beli. Kita jangan beli kasar kan. Kasar bagian tak berguna. Jadi kita beli item damage recehan. Jangan beli kasar sebab kasar tu hanya menambahkan laju saja je. Kita kata yang guys, tu Global Dirot. Set. Mantap tim. Okay, sini kau. Mantap. Saya dapat kill. Aduh. Boleh tadi aku main tak dapat kill. Tiga aku tak dapat. Aduh. Dia pun minta aku lain juga silap saya macam ni. Okay, mungkin yang badan ni. Okay, mantap. Okay. Kita ni. Tak power. Okay, kat sini tu saya menang je. Bismillahirrahmanirrahim. War X dengan Warrior Book. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu adalah warna terbaik. Macam mana aku dah terlempel aku lah. Saya pelik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Maju terus. Dia adalah hero terkuat. Mati pula. Aduh, boleh mati pula. Cepat lari. Jadi kalau macam ngelai sikit aja. Okay, lari. Mantap Chow, lari. Kau lari sebab mana Chow? Cepat Chow, zona main kecil dah. Chow keluar zone siap. Gila lah. Okay, payah aku nak main ni. Bismillah. Cuba lagi. Cepat sikit. Dengan sabar ni cuy.
Dah menang cepatlah sikit. 1, 2, 3. Mana? Okay, let's go. Apa kita tak termasuk dengan sabar dulu. Kita sabar dulu. Dalam mesti bagi masuk. Tas. Set. Stres aku. Cuba lagi. Tengok macam ni kan, ada War X, ada Warrior, ada Hunter Strike. Aku tidak ingin mencari masalah denganmu. Okay, bismillah. Aku tak boleh mati. Please lah, aku nak menang. Maju. Kalian dijamin akan merasa Kalau tak boleh satu best 3. Sini aku lihat dekat sini. Dah sini. Set. Wih. Apa tinggal? Aku stres ya main game ni, sumpah. Lari. Aduh. Susah saya main ni punya kan senang. Saya main senang je. Aduh, cara aku buat konten main boleh je pun susah Macam tahu je aku ni cuba profesional anjay. Cuba profesional enggak tu? adalah milik kami. Aku trauma dah kalau aku kalah ini. Okay, mantap. Teruskan. Boleh. Percaya atau tidak, aku Weh, tidak aku ingin mencari masalah denganmu. Mantap. Aduh. Stres aku tahu. Aku dah tak stres ni main ni. Stres ya. Alamak, defeat. Keluar. Alah. Coklat anjing aku. Astagfirullahaladzim. Hero apa siapa yang main ni? Tengok aku posisi nombor berapa. Posisi terakhir nombor 6. Cakep. Alpha telah diaktifkan. Bila aku dapat menang ni? Okay. Ada Alpha, itu adalah saya sendiri ya. Ada Akai, ada Guinevere. Mantap. Tapi saya tengok map ni macam ada meta hero juga tau. Dia meta apa saya lupa lah. Ada Akai, ada Melissa. Tak salah saya. Lepas tu lagi seorang apa lupa lah. Siapa tu yang buat yang top global Melissa tu yang suka buat video tu? Siapa dah? Dia kata kalau nak senang pakai hero-hero ini. Akai, Melissa. Lepas tu tak lagi apa Julian Ketamus. Saya rasa hero terakhir tu keras tau. Kau lupa pula saya. Tapi tahu lah yang warna Indonesia tu yang dia cakap. Yang top global Melissa tu dia tak bukanlah top global Melissa tapi dia macam apa dia tak main Melissa tu, korang tahu lah. Lalu kat FP korang. Okay, inilah korang tengok hero-hero dorang top up macam cakap. Uish. Meteor motor lu. Ini meteor motor siap. Gila meteor motor siap. Kita ada meteor motor lah dekat team. Gila lah. Weh, apa? Dia lebih kat sini lah. Set. Kita kalau boleh tu kita jangan berhadapan dengan kecil kita. Macam itu boleh menyusahkan hidup aku kalau tak ada bukti. Hop.
Tak dapat gerak sial. Astagfirullahaladzim. Okay, teruskan Gwyn. Cicil, terus cicil je. Mantap. Mati. Sudah. Astagfirullahaladzim. Ni. Mantap. Satu base, satu menang. Mantap. Sengih pertarungan tu Popoy dengan Sinatan tu. Okay. Ni. Buat Rex. Okay, Alpha tu dia bacakan buat Rex yang kau jangan beli Itasia atau apa-apa. Itu memang takkan bagi berguna sangat untuk Alpha. Info je. Aku tak lapar sangat tapi ya boleh sikit-sikit. No problem. Anjay. Aku bukan kita tunggu dulu guys. Tetapi lebih dari itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bantai. Jangan anjing gua. Kesetiaan penuh kepada Sang Pencipta. Coba boleh. Tadi sekali aku tak nak keluar tu. Okay. Sinkronisasi. Nampak saya. Alpha dah marah. Kau sini. Kau nak pergi mana? Cuba dia main Alpha tinggi cok. Kau nak pergi mana? Kau sini. Wih, dia flank shoot. Wih, jangan. Sana main kecil. Kena dia. Top global Alpha ni boseng kau dah. Okay, ada apa ni? BSP. Tunggu dulu. Terisi ulang. Alpha siap bergerak. Dung. Okay, kita tunggu dulu. Kita lawan Ilos dengan Ellie dengan Visita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hook. Aku basa-basi je. Terus mati Syak. Wah, jauh pergi Visita. Stres ya, aku sumpah stres dia main gini. Okay, cakap picture guys ya. Alpha kalau beli skapisir bukan calang Korang tengok ni. Okay, pemasaran. Tengok Alpha bantai. Ni kau pun triple kill punya. Saya memang tak ada 3 orang kot. Macam mana ada savage triple kill lah. Tepi. Alpha paling depan. Okay. Mundur dulu. Mana? Sekali yang main kau susah terus. Aku bertarung sesuai perintah yang diberikan. Terisi ulang. Alpha siap bergerak. Aku takkan kecewakan kali ni. Alamak, kenapa lah kena macam ni? Mati tidur lah aku je awal-awal korang open lah dulu. Korang open telah selesai. Okay, mantap. Okay. Teruskan je. Okay, mantap. Teruskan. Okay. Mundur. Okay.
Dah kata bila Alpha dah beli Skull Pieces, mana bukan sebarang Alpha lagi ya guys ya. Baru tahu bila IGB Gaming dia marah macam mana. Itulah cabar lagi emosi IGB Gaming. Kan buat bantai. Berani lagi, berani. Main simpan sini tak ada terus aku buat. Main-main. Dah lama no. Okey dah. Kau. Okay, itu yang berikutnya. Tapi ya, apa ni ada apa ni? Bla ni lah. Okay, kat sini kita ada pokok, ada Esmeralda Janda, ada Nathan Kyo. Apa nama dah buat? Kita dulu. Okay, santai. Cepat. Okay, let's go. Awak jangan join guys. Dia ada jumpa je baru. Awak jangan join. Awak santai je. Tunggu musuh yang maju baru kita maju. Betul okay, apa dia masuk ke belakang. Ini kita santai je. Kita bayar dengan pokok. Kita bayar dengan pokok. Mantap. Okey. Set. Mampu kau Esmeralda. Mampu kau betul. IGB Gaming nak marah, semua tim dia pantai itulah kalau berani cabar aku. Mampus kau. Aku dah marah ni. Panas badan aku ni. Pak siapa lagi nak kena bantai? Sombong je sombong. Terbentuk dari baja. Aku ni dah tak marah ni. Kasih sini. Mana lagi? Set. Ngomak lu. Kita serang tim si. Macam tak kerja si aku. Tetapi lebih dari itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Waktunya untuk meningkatkan sistemku. Sabar je. Okey. Okay, takut, santai. Mati. Aku mati anjing. Woi. Tolong menang. Bantai. Aduh. Tinggal Akai je. Tinggal Akai Shell. Akai nak buat apa Shell seorang ni? Dari Akai. Akai pula aku panggil kau ingat apa? Akai ke apa? Tola dorang. Dola. Dola. Kita salah dola. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalah. Dah lah siang aku main Mobile Legends lah. Okay lah. Mungkin sampai sini saja videonya. Jangan lupa like, komen dan share. Lupa subscribe. Tekan kunci bawah. Terima kasih. Bye-bye.